tinggi sudah pemangku speaker kita kunci tetap. Oh, rambut pendek ni apa saya ni? Ha? Oh, balik haji. Dia sorok dapat naik haji. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat berjumpa dan satu perjumpaan yang dijanjikan oleh Tan Sri Muhammad Mat Said akan menjadi satu perjumpaan besar, kata dia. Pala you have to come, kata dia. Oh, itu arahan dia tu. Kan kita presiden tu menerima arahan juga ni. Bukan beri arahan, terima arahan. Dia kata ramai. Artinya dia nak show off lah, geng dia ramai kan. Semua tenaga penangan UMNO Malaysia, terima kasih atas segala khidmat dan kerja-kerja kempen penangan yang telah berjalan begitu lama. Dan hari ini alhamdulillah kedudukan parti kita masih kuat, dan yang nak mengundi pun dah meningkat begitu ramai sekali, sampai 500,000 yang meningkat. Terima kasih kepada pergerakan wanita terutama sekali. Yang betul kita cakap betul lah. Dan dengan dibantu oleh pergerakan putih dan pemuda dan yang lain lagi lah. Bahagian pun juga. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sekarang ni tak adalah isu yang lebih besar daripada isu pilihan raya. Semua orang cakap pasal pilihan raya. Jadi tentulah kita nak menang, tapi cubalah kita fikir balik apa maknanya pilihan raya kepada kita selama ini. Setelah kita mencapai kemerdekaan, kita tentulah nak dirikan kerajaan sendiri, kerajaan lepas merdeka. Dan mengikut apa yang telah termaktub perlembagaan, perjanjian kita, dan apa yang telah pun kita wujudkan untuk negara Malaysia, iaitu negara yang akan mengamalkan demokrasi berparlimen, wujudkan kerajaan melalui pilihan raya. Maka kita adakan pilihan raya. Dan pilihan raya lepas merdeka yang pertama telah memberi kemenangan kepada parti perikatan, parti yang menggabungkan tenaga antara UMNO, MCA dan MIC. Kita bermula dengan kemegahan, dengan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam negara kita yang merdeka, kerajaan pilihan rakyat adalah kerajaan kita, dan kita mempunyai peranan yang besar dalam pemerintahan. Kita ada peranan untuk menentukan masa depan kita. Kita ada peranan untuk mencorakkan pembangunan di negara kita. Kita ada peranan untuk menentukan prioriti bagi apa juga pembangunan yang hendak kita laksanakan. Dan yang lebih-lebih penting lagi ialah sebagai kerajaan, kita yang menentukan masa depan kita, bukan mana-mana kuasa yang lain ataupun bangsa yang lain. Ini besar artinya kepada kita. Dan tiap-tiap kali kita menghadapi pilihan raya,
untuk mendapat penilaian daripada rakyat, untuk mendapat mandat daripada mereka kalau mereka masih sudi nak mengundi kita. Tiap-tiap kali, walaupun sebelumnya kita menghadapi berbagai masalah, sama ada masalah yang ada hubung kait dengan kemelesetan ekonomi, sama ada ia disebabkan oleh masalah dalam parti apabila kita berpecah, sama ada ia ada hubung kait dengan krisis-krisis yang lain, termasuk krisis mata wang, termasuk juga masalah-masalah yang ada hubung kait dengan kawan-kawan kita, artinya parti-parti komponen Barisan Nasional seperti MCA biasa mengalami banyak masalah. Walau apa pun, kita alhamdulillah, apabila kita menghadapi pilihan raya, kita menghadapi dengan satu kekuatan, satu pasukan Barisan Nasional yang memberi kemenangan kepada kita. Begitulah halnya parti kita dan pilihan-pilihan raya yang telah diadakan sebelumnya. Sebagai sebuah kerajaan yang ditubuhkan, kerajaan kita yang ditubuhkan selepas pilihan raya, kita telah membuktikan banyak kejayaan yang telah kita dapat capai. Perancangan-perancangan yang kita laksanakan itu semuanya tertumpu kepada satu matlamat, iaitu matlamatnya ialah untuk meninggikan martabat rakyat Malaysia, bangsa kita. Kalau kita tahu dan kita amat tahu bahawasanya kemerdekaan tidak akan ada artinya pada kita sekadar kita menjadi bangsa yang berdaulat kerana merdeka. Kita tahu bahawasanya kemerdekaan menuntut kita berusaha lebih hebat lagi. Bukan sekadar menikmati kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka, tapi kita mahu supaya kita bangsa yang merdeka ini ada martabat yang boleh ditingkatkan kepada tahap yang tertinggi sekali. Ini ada satu perkara yang benar. Kalau kita ambil kira banyak negeri yang merdeka, berdaulat, tak boleh siapa mengganggu negerinya. Tetapi ada yang masih mundur, ada yang kemiskinan terlalu ramai, ada yang menghadapi masalah-masalah pergaduhan, ada juga yang menghadapi masalah-masalah yang berlaku selepas pencerobohan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Kita terselamat daripada semua itu. Tidak ada pencerobohan. Kita tidak dibelenggu dengan pelbagai masalah yang tidak dapat kita atasi. Bahkan apa yang ada semenjak Tunku dulu dan sampai sekarang juga ialah pembangunan. Tak putus-putus kita merancang untuk membangunkan negara dan bangsa. Tak putus-putus kita berusaha untuk memakmurkan negara kita. Tak putus-putus kita mengusahakan supaya negara kita ini aman dan selamat untuk kita. Inilah yang telah kita usahakan. Begitu banyak